Assalamualaikum dan salam sejahtera buat penonton Kisah Semasa TV. Petikan diambil daripada Facebook Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat Malaysia. Kenyataan media PGIRM. Dividen KWSP bukan isu populis, ia isu kelangsungan hidup. Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat Malaysia PGIRM menegaskan bahawa kemarahan dan kekecewaan pencarum KWSP pada hari ini bukan berpunca daripada ketamakan, tetapi lahir daripada realiti kos sara hidup yang semakin menekan dan gagal ditangani secara tuntas oleh dasar semasa. Naratif bahawa cadangan agihan dividen KWSP ke akaun fleksibel akan menjejaskan persaraan adalah naratif separuh benar yang tidak mengambil kira realiti sebenar kehidupan pencarum pada hari ini. Isu sebenar bukan masa depan semata-mata, tetapi kelangsungan hidup pada hari ini. KWSP bukan duit kerajaan. PGIRM ingin menegaskan dengan jelas, KWSP bukan dana kerajaan. Dividen KWSP bukan bantuan ihsan. Wang dalam KWSP adalah hak mutlak pencarum. Maka persoalan sebenar yang perlu dijawab ialah, mengapa pencarum dibenarkan menggunakan wang KWSP untuk perlindungan insurans tetapi tidak diberi ruang mencukupi untuk menampung tekanan hidup semasa? Jika pembelian perlindungan masa depan dianggap wajar, mengapa keperluan hak asas pada hari ini dianggap ancaman kepada sistem? Suara pencarum tidak boleh terus ditafsir dari Menara Gajah. Alun balas yang diterima PGIRM secara konsisten menunjukkan bahawa pencarum bekerja tetapi pendapatan tidak mencukupi. Hutang isi rumah semakin membebankan. Gaji habis dalam minggu pertama. Kos makanan, pendidikan dan perubatan semakin menekan. Ini bukan kegagalan individu. Ini kegagalan struktur kos sara hidup. Menafikan realiti ini dengan statistik semata-mata adalah tidak adil kerana kejutaan pencarum yang sedang bertahan dari bulan ke bulan. PGIRM bukan baru dan bukan berdiam diri. PGIRM ingin membetulkan persepsi bahawa isu ini hanya digerakkan melalui tekanan awam semata-mata. Hakikatnya PGIRM telah berurusan dengan ahli parlimen, pembuat dasar dan pihak berkepentingan sejak tahun 2021 melalui surat rasmi, kenyataan media, sesi libat urus, cadangan dasar dan rundingan tertutup. Namun pengalaman ini membuktikan satu perkara yang jelas, tanpa political will, rundingan sahaja tidak mencukupi. Tekanan awam berfakta bukan jalan pintas, tetapi mekanisme sah dalam demokrasi apabila saluran rasmi gagal memberi kelegaan sebenar. PGIRM tidak pernah menuntut pengeluaran besar-besaran, penghapusan simpanan persaraan dan pembukaan akaun satu tanpa kawalan. Sebaliknya, PGIRM mencadangkan secara bersasar dan berstruktur agihan dividen ke akaun fleksibel. Pilihan kepada pencarum bukan paksaan, mekanisme sementara bukan dasar kekal. Ini bukan soal menghabiskan simpanan, ini soal memberi ruang bernafas. Realiti yang tidak boleh diabaikan. Bank tidak menunggu sidang parlimen. Bil tidak menunggu kajian dasar. Perut lapar tidak faham istilah jangka panjang. Apabila pencarum semakin tertekan, menyepi atau meminimumkan suara mereka hanya akan memburukkan jurang kepercayaan antara rakyat dan pembuat dasar. Penegasan akhir PGIRM. PGIRM tidak menjual harapan palsu. PGIRM tidak menjanjikan kelulusan segera, tetapi PGIRM akan terus memastikan satu perkara, suara pencarum KWSP tidak dipadam, tidak diperkecilkan dan tidak diputarbelikkan. Kerajaan yang benar-benar cakna bukan sekadar melindungi masa depan atas kertas, tetapi berani mengakui bahawa rakyat perlu hidup hari ini sebelum memikirkan hari esok. Azmi Muhammad Tahir, Presiden Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat Malaysia, PGIRM.